Datuk Seri Rafizi Ramli menegaskan bahawa Perdana Menteri perlu menggantung tugas Tan Sri Azam Baki serta-merta. Menurut Rafizi, tindakan itu perlu bagi membolehkan satu siasatan menyeluruh dan bebas dijalankan terhadap dakwaan pemilikan saham melibatkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia itu. Beliau berkata, adalah tidak wajar seseorang yang masih memegang jawatan tertinggi SPRM berada dalam kedudukan berpotensi mempengaruhi siasatan terhadap dirinya sendiri. Rafizi merujuk laporan media yang mendakwa Azam Baki memiliki jutaan saham dalam sebuah syarikat tersenarai awam yang menimbulkan persoalan bagaimana pemilikan itu diperoleh serta sama ada ia melanggar peraturan penjawat awam. Menurutnya, semakan bukan sahaja perlu dibuat terhadap pemilikan saham, malah keseluruhan harta dan sumber kewangan Tan Sri Azam Baki. Rafizi menegaskan, penggantungan tugas bukan bermaksud beliau bersalah, tetapi langkah perlu untuk memulihkan keyakinan rakyat terhadap integriti dan kebebasan SPRM. Beliau berkata, kegagalan bertindak tegas hanya akan menghakis kepercayaan rakyat terhadap komitmen kerajaan dalam memerangi rasuah.